Ni contoh Kalau korang tengok dia punya wap tu, sekali tembak pun dah satu baju cover kan. Okey, untuk mak-mak yang setiap pagi menggosok baju berjam-jam tu kan, gosok baju anak, gosok baju kerja suami kan, kalau korang nak jimatkan masa, korang ambil satu steam iron yang macam ni. Okay, ni model Perry Smith tau, dia ada sirim, korang jangan risau lah. And then dia ada fungsi anti burn tau. So maksudnya anti burn ni, contoh kalau korang letak dekat atas baju pun kan, and mungkin korang tinggal berjam-jam sampai esok pun dia takkan terbakar, sebab dia ada auto cut off tau. So korang jangan risau lah, lepas beberapa minit dia akan auto cut off. Lepas tu pressure dia 7 bar tau. 7 bar ni sangat-sangat kuat lah. Contoh kalau korang nak gosok seluar jean ke kain linen ke, tak ada isu lah, sebab makin tinggi bar tu makin kuat lah dia punya wap tu masuk ke dalam baju tu. Ni contoh Kalau korang tengok dia punya wap tu, sekali tembak pun dah satu baju cover kan. Dia punya plate ni anti scratch tau. So kalau korang gosok tudung yang ada manik ke, dia takkan calar lah plate ni. Satu lagi yang best, dia tangki dia besar tau. Yang ni 1.6 liter. So kalau setakat 10-15 pakaian tu tak ada isu lah. Sebab steam iron ni kekuatan dia dekat wap tau. So dia memerlukan air. So kalau tangki besar macam ni, senang lah, korang tak payah isi air banyak kali kan. So kalau korang nak isi air, korang boleh isi dekat sini je. Senang. Kalau brand lain pressure 7 bar macam ni kan, memang biasanya 5-600 ke atas lah. Tapi untuk brand Perry Smith macam ni, walaupun ada sirim, harga dia murah je. Korang boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah.